Assalamualaikum and good morning guys. Bertemu lagi dalam Man of capture, ride of life. untuk bebel motor kali ni kita nak sembang sikit lah pasal motor daripada Morbidelli. Ada dua biji motor iaitu SC200SR dan SC200GT. Untuk kedua-dua motor ni, untuk 200SR dia mempunyai enjin bersasaran 168.9cc liquid cool single piston lah, single cylinder, 4 stroke 4 valve dan menggunakan single overhead cam. Dengan 168.9cc ni dia mampu menghasilkan 15.9 horsepower dalam 8,000 rpm dan 15.1 Nm torque dekat 7,000 rpm. Untuk city ride ataupun street ride, motor skuter, aku rasa power tu dah mencukupi 15.9 power, tapi it's quite low lah untuk 168.9cc sebenarnya kan. Maybe kalau 168.9 ni mungkin dalam 16 horsepower, tapi 15.9 0.1 HP je kurang daripada 16 kan. Mungkin okey lah, okey untuk street ride dalam bandar, tapi untuk hantar highway pergi jauh-jauh tu kita terpulang pada berat badan rider juga kot, dan cara penunggangan rider. Untuk motor ni dia guna telescopic fork depan dan belakang dia guna monoshock lah. Dia monoshock yang jenis melintang, dan adjustable. Untuk brake, dua-dua dia depan belakang dia pakai brake disc. Dia pakai brake disc, depan 2 piston, belakang 1 piston. Tayar dua-dua depan belakang 13 inci. Tangki minyak 7.8 liter, seat height dalam 780 mm, ataupun kalau korang ke belakang sikit 800 mm. Untuk berat motor pula dalam 142 kg. Lebih kurang Naga 144, yang ni 142. Okey lah untuk 168cc. Untuk berat macam ni okey lah. Kalau macam Naga tu tak patut sebenarnya. Sepatut 149cc berat 144 kg. Untuk safety dia ada dia ada banyak lah, bukan dua, ada banyak. Ada dual ABS depan belakang, ada traction control, ada tire pressure monitoring system, ada depan belakang fully LED dengan signal buat LED. Dia pakai keyless, dan dia sediakan 2 USB port lah, Type A dan Type C. Quite good dia punya features tu. Untuk kita pergi ke kembar dia satu lagi, iaitu 200 GT Grand Touring. Sama juga dia gunakan single cylinder 4 stroke sistem single overhead cam. Cuma untuk enjin dia berbeza, iaitu dia pakai 180, dia besar sikit, 180.4cc dengan menghasilkan 17.4 horsepower dan 17 Nm torque. Untuk 180cc 180.4cc besar sikit lah, besar dalam 11cc beza nak banding dengan street ride tadi, SR tadi. Menggunakan macam biasa, dua-dua menggunakan CVT lah. Untuk dimension capacity, untuk fuel capacity dia ada 7.8 liter, sama je macam SR tadi, street ride tadi. Cuma berat dia kurang sikit lah, berat dia lagi ringan sikit, 140 kg, 2 kilo lagi ringan lah nak banding dengan SR tu, street ride lah, street ride tu. Dan dua-duanya sama, dia pakai flatboard. Ini bagi aku first kot Grand Touring yang pakai flatboard untuk modern skuter. Kalau yang lama dulu mungkin ada lah Elegance 150 tu kan. Itu pun consider Grand Touring lah tu, sebab
design dia design Grand Touring, okay, bukan city ride. Dan dia ada dashcam lah. Beza dia untuk GT ni dia ada dashcam, dia ada dashcam depan saja, belakang tak ada. Okey, untuk tayar sama je, dia pakai dua-dua pakai 13 inci depan dan belakang, dua-dua ada ABS, dua-dua ada traction control, menggunakan keyless, mostly sama lah. So perbezaan ni dari segi enjin, horsepower, CCTV ni lah, apa ni orang panggil dashcam. Yang SR tak ada dashcam, yang GT ada dashcam. Dan dari segi harga untuk GT ni tak didedahkan lagi. Aku cari juga hari tu, tak ada siapa, tak ada keluar. Mungkin dia launching yang 200 SR je, yang GT tu tak launching lagi kot. Tapi untuk SR ni aku boleh cakap RM7,988. Features yang ada dan kuasa enjin yang ada aku rasa okey lah. Cuma masalahnya adalah dari segi jenama Morbidelli tu sendiri. Morbidelli ni is quite new lah in Malaysia market. Kalau dari segi yang untuk skuter marhain lah, kalau skuter yang motor-motor besar tu I'm not really sure about that. Kalau untuk skuter-skuter kecil marhain ni, Morbidelli is not a familiar name among Malaysian. Dia tak macam SYM walaupun tak dah segah macam jenama-jenama Jepun, tapi SYM tu kita tahu dah lama ada kan. Nama pun macam-macam, Safi'i yang menunggang lah, Syafiq yang menunggang lah kan. Jadi even though dia keluarkan dengan harga 8,988 untuk Naga dengan hanya 149cc, is still quite marketable lah. Ada jugalah ramai yang beli. Tapi untuk Morbidelli SC200SR ni dengan harga 7,988 dengan jenama tu aku tak pasti macam mana. Tapi dari segi features yang ada is berbaloi. Okey, dengan itu aku tengok dia punya luggage bawah motor pun besar boleh lah muat untuk satu helmet. Lampu belakang dan depan yang menarik, meter yang menarik luar daripada typical punya design. Untuk handlebar naked is memang satu benda yang sangat mengujakan jugalah untuk motor street urban bawah 200cc ni. Cuma kita akan tengok, sebab buat masa ni biasa baru launching dan benda ni takkan sampai kedai dalam masa yang terdekat lah. Untuk Enforce ni jarang motor launching hari ni, minggu depan ataupun 2 minggu depan motor dah dekat kedai, jarang. Biasanya dia makan bulan sebulan atau 2 bulan baru sampai kedai. Nanti dah sampai kedai, kita akan try lah untuk betul-betul tengok seat macam mana apa semua. Untuk hari tu sebab dia terlampau ramai orang dengan keadaan bising apa semua lagi, so jadi kelang kabut untuk buat review. Okay, itu saja untuk bebel motor kali ni. Jumpa korang in the next video lah. Assalamualaikum.